Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Muslimin muslimat sekalian jemaah tetamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita panjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tidak dilupakan ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga baginda, sahabat baginda, pejuang Islam, muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga kita panjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia nikmat ya Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sampai ke saat sekarang, alhamdulillah, sehingga Allah Subhanahu wa taala bagi kesempatan untuk kita berada dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Sampailah kita pada malam yang ke-12. Malam yang ke-12 kita bertarawih, dan kita dah lalui tuan-tuan puasa lebih kurang 11 hari. Alhamdulillah, sujud syukur banyak-banyak tuan-tuan. Muslimin dan jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni tajuk kita dia berubah sikit. Adana tajuk yang saya nak bawa pada malam ni iaitu berkaitan dengan keajaiban Al-Quran. Keajaiban Al-Quran. Muslimin dan jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita membicarakan berkaitan dengan Ramadan tuan-tuan, Ramadan tak boleh pisah dengan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Di mana tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Cuba semua saya nak petik tuan-tuan, di awal ayat Allah Subhanahu wa taala sebut bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran. Ulama sebut tuan-tuan, sebab apa Ramadan, bulan Ramadan di antara bulan yang termulia di antara bulan-bulan yang ada. No, sebab tu dalam 12 bulan tuan-tuan ada satu bulan yang disebut sebagai Sayyidus Syuhur. Maksud dia penghulu bagi bulan. Penghulu bagi bulan yang dimaksudkan ialah bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab apa bulan Ramadan mulia tuan-tuan? Ulama sebut tuan-tuan sebab Al-Quran diturun di dalam bulan Ramadan. Dan begitu juga kalau sekiranya kita nak diri kita mulia dan diri kita berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, mau tak mau tuan-tuan, kita kena isikan diri kita dengan Al-Quran, ataupun kita kena hiasi diri kita dengan Al-Quran. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, seorang ulama Syria yang cukup hebat, dia kata tuan-tuan, fi syahri mubarak, dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ni, bulan yang kita duduk ni, dia kata qultuha li nafsi walakum, aku berpesan kepada diriku kan diri kamu. Syekh Ramadan Al-Buti tuan-tuan syahid fi sabilillah, tengah mengajak di sebuah masjid, tentera Bashar Asad tembak daripada belakang. Tuan-tuan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalam dia tuan-tuan sampai hari ini tuan-tuan kita petik, kita ambil pengajaran. Dia kata qultuha li nafsi walakum, aku berpesan kepada diri aku dan diri kamu, wa aqulu laha marratan ukhra, bahkan aku ulang untuk kali yang seterusnya. Ni waktu dia hidup ni. Dia kata man kana lahu wirdun fi ma madha, siapa yang kebiasaan tuan-tuan dalam kehidupan dia yaqra'u mathalan nisfal juz' kulla yaumin, dia baca setengah juzuk. Maksud dia di luar Ramadan dia baca setengah juzuk Al-Quran. Ni pesan ulama yang hebat. Dia kata falyaj'al dzalika juz'an,
Bila mana masuk dalam bulan Ramadan tuan-tuan, kalau boleh, maksudnya kita jadikan 1 juzuk. Di luar Ramadan kita baca setengah juzuk, maksudnya 5 lai. Kalau mushaf Resam Usmani lah. Bila mana masuk Ramadan tuan-tuan, kata Syekh Ramadan Al-Buti almarhum, dia kata jadikan 1 juzuk. Saat kita tuan, kita nak tengok apa kata Imam An-Nawawi, apa kelebihan yang dikatakan membaca Al-Quran. Baik, lalu dia kata, wa man kana lahu yaqra'u fi kulli yawmin juz'an, siapa yang di luar Ramadan tuan-tuan, dia baca 1 juzuk. Lalu pesan dia, falyaj'al dzalika juz'ain, bila mana masuk dalam bulan Ramadan tuan-tuan, jadikan 2 juzuk. Bila sebut setengah juzuk ni nampak macam gayat. Sejuzuk pun gayat, kita ambil hak yang kita biasa-biasalah. Contoh, kalau sekiranya di ruang Ramadan tuan-tuan kita baca 2 lai, bila masuk bulan Ramadan jadikan 4 lai. Ringan sikit kot no. Bila juzuk-juzuk ni duk garu kepala, tempat tak gatai pun garu. Kan kita lah maksud dia, termasuk orang duduk di depan ni. Bila di luar Ramadan tuan-tuan kita baca 5 lai, bila masuk Ramadan tuan-tuan gandakan dia jadi maksud dia 10 lai. Apa kelebihan dia? Al-Imam An-Nawawi tuan-tuan, dia sebut dalam ijma' dia kata apa? Ala inna tilawatil Quran afdalu min anwa'idzik. Ketahuilah, Imam Nawawi kata ni, membaca Al-Quran tuan-tuan lebih afdal daripada segala zikir yang ada. Tu Al-Quran tu sebab apa tuan-tuan? Al-Quran kalam Allah. Kalam Allah, bukan kalam Nabi, bukan kalam manusia. Kalau sekiranya tuan-tuan kita rasa rindu kepada Allah, bacalah Al-Quran. Kalau sekiranya tuan-tuan kita teringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bacalah Al-Quran. Kalau sekiranya tuan-tuan kita nak mendamping diri selain daripada ibadat-ibadat yang lain, maksud dia Al-Quran juga menjadi ibadat dalam kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Satunya mukjizat Nabi tuan-tuan yang kekal sehari ini sehingga hari ini ialah Al-Quran. Dan kata Imam Nawawi lagi tuan-tuan, Imam Nawawi kata fahuwa afdalu min istighfar. Al-Quran tu, kalau sekiranya kita baca Al-Quran tuan-tuan, lebih afdal daripada kita istighfar. Bukan tak boleh istighfar, fadal, siapa nak istighfar fadal, tapi kalau sekiranya kita nak buat perbandingan antara Al-Quran dan istighfar, boleh kat mana lagi? Boleh dekat Al-Quran. Allahu Akbar. Dan fahuwa afdalu minat tasbih, yang dikatakan Al-Quran ni, membaca Al-Quran lebih afdal daripada kita duk tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan wa afdalu min sairil azkar ukhra. Bahkan tuan-tuan dia dikatakan Al-Quran ni lebih tuan-tuan daripada zikir-zikir yang doa ada. Subhanallah tuan-tuan muslimin dan jemaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan tuan-tuan, Imam Malik, seorang imam alim Madinah, tak pernah tuan-tuan pakai kasut di atas bumi Madinah, dan tak pernah diceritakan tuan-tuan naik binatang yang berkuku di atas bumi Madinah. Tengok tuan-tuan betapa adabnya tuan-tuan abang tuan-tuan yang dikatakan Imam Malik ni. Sebab apa? Bila naik binatang berkuku di atas bumi Madinah ni, takut kuku binatang tersebut menginjak bumi, dan di dalam bumi Madinah tu ada jasad manusia yang paling mulia, iaitu baginda Nabi SAW. Apa Imam Malik buat tuan-tuan dalam bulan Ramadan? Dicerita tuan-tuan, idza dakhala Ramadan nafara min qira'atil hadith wa majalisatil ghair. Imam Malik tuan-tuan, dia letak tepi saat berkaitan dengan bacaan hadis, sedangkan bulan-bulan yang lain kira Imam Malik dengan hadis ni bagai dia kata. Tapi bila mana bulan Ramadan tuan-tuan, Imam Malik tak sepi, begitu juga dengan majlis-majlis yang lain. Apa Imam Malik buat? Wa aqbala tilawatil Quran. Imam Malik sibuk dengan membaca Al-Quran. Ini Imam Alim Madinah. Allahu Akbar tuan-tuan. Tengok betapa tawaduknya. Kalau sekiranya Imam Alim Madinah pun tuan-tuan, di antara kita kata benda yang paling afdal dia rebut, dia ambil. Kita ni tuan-tuan kena no, bersempena dengan bulan Ramadan, maksud dia bulan Al-Quran ni, rebut peluang. Bukan kita tak boleh baca Al-Quran, boleh. Kalau sekiranya di bulan-bulan yang lain tuan-tuan, kita nak bagi alasan kita tak sempat, sibuk, kerja sana, kerja sini, tak. Sebab apa tuan-tuan? Dalam bulan Ramadan, di siang hari kita puasa. Puasa bukan sejam tu tuan-tuan, belah jam tu. Dan di malam hari tuan-tuan kita bertarawih di malam, dan begitu juga dengan witir. Bahkan tuan-tuan sempat lagi kadang-kadang kita membaca Al-Quran di siang ataupun di malam hari.
Kadang setengah orang tuan-tuan baca sejuzu, ada setengah orang baca 2 juzu, ada setengah orang tuan-tuan baca 3 juzu, ada orang tuan-tuan sebulan khatam sekali, 2 kali, 3 kali. Apa alasan tuan-tuan? Kalau sekiranya kita nak bagi bahawa kita sibuk, sedangkan dalam bulan Ramadan tuan-tuan, kita ada kekuatan untuk nak melaksanakan, maksudnya untuk nak membaca Al-Quran. Sebab apa tuan-tuan? Imam Malik kata baca Al-Quran ni 2 pahala. Yang pertama pahala tengok, yang kedua pahala membaca. Mudah nak baca Al-Quran ni, cukup mudah. No? Balik lagi, pegang Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Dapat juga pahala. Tuan-tuan. Sebab apa? Bini tanya, ni nak tidur muka apa ni? Dan sadaqallah terus tak dam, alif lam mim tak dam. No, dapat tak pahala? Dapat pahala. Buka tengok pun dapat pahala. A'udzubillah pun dapat pahala dah. Bismillah berdapat pahala. Tak ada nak baca sadaqallahul azim, kira ada lah pahala tu. Makan pahala niat lagi. Allahu akbar tuan-tuan. Dan begitu juga tuan-tuan dicerita oleh Al-Imam Ar-Razzaq. Al-Imam Ar-Razzaq cerita tuan-tuan, Sufyan Ats-Tsauri idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadah wa aqbala tilawatil Quran. Imam Sufyan Ats-Tsauri tuan-tuan, orang yang hebat. Bila mana masuk dalam bulan Ramadan tuan-tuan, maksud dia ibadat-ibadat sunat hak lain dia tak tepisan. Apa dia buat tuan-tuan? Dia sibuk dengan membaca Al-Quran. Ya Allah. Tuan-tuan, maksud dia kita kena buat sibuklah dengan Al-Quran. No, biar dia menjadi sahabat kita di atas dunia. Dan di barzah nanti dia menjadi lawyer kita. Dan di akhirat nanti tuan-tuan, moga-moga dia boleh bagi syafaat kepada kita di ketika mana tuan-tuan kita cari siapa yang boleh bagi syafaat kepada kita melainkan Al-Quran. Dicerita tuan-tuan satu kisah yang pelik. Wa sahiba rajulan syahrain. Ada seorang lelaki tuan-tuan, dia berkawan dengan lelaki yang lain selama 2 bulan. No, dia berkawan dengan seorang kawan dia selama 2 bulan. Falam yarahu naima. Selama 2 bulan dia berkawan tuan-tuan, dia tak pernah tengok kawan tu tidur. Dia tak pernah tengok kawan tu tidur. Ish, pelik ni kalau tak tidur ni. Ambil barang apa-apa ke tak tidur ni? Kena ketum ke, cakoroi ke apa? No. Selama 2 bulan tak tidur. Kita pantang tambah bulan Ramadan tuan-tuan. Sama lah duk berdiri di depan pun tak kepala tu ruyuk macam tu lah. Tak kepala apa ruyuk, tak kepala lagi ruyuk. Sedangkan sahabat ni, dia berkawan dengan sahabat dia selama 2 bulan tuan-tuan, berkawan. Dia tak pernah tengok kawan tu tidur. Ish, ya Allah. Kita ni orang duk tengok kita tidur dia. Lalu tuan-tuan dia tanya, dia kata faqal ma la li araka naiman. Dia kata, kawan ni kata, aku berkawan dengan hang selama 2 bulan, aku tak pernah tengok hang tidur. Hang duk buat apa ni? Hang duk buat apa? Lalu jawab kawan tu tuan-tuan, dia kata inna ajaibal qur'ana atarni naumi. Allahu akbar. Dia kata keajaiban Al-Quran ni telah menerbangkan tidur dia. Tuan-tuan boleh faham kot bahasa tu. Keajaiban Al-Quran maksud dia asyik baca Al-Quran, dia rasa kemanisan membaca Al-Quran. Maksud dia tak fikir benda lain, hatta tidur pun dia tak fikir. Maksud dia tidur dia tuan-tuan pi macam tu je. Sebab apa? Kemanisan dia. Sebab dia dapat manis dah membaca Al-Quran. Allahu akbar. Nak dapat tera tu tuan-tuan bukan senang. No. Keajaiban tu, keajaiban Al-Quran telah menerbangkan tidur dia. Dia tak fikir masa tidur. Kita ni kita kena kali ayat ni. Kita inna ajaiban naumi atarna Al-Quran. Keajaiban tidur kita tu telah menerbangkan Al-Quran kita. Sehari-sehari tuan-tuan habis macam tu je Ramadan kita. No, kalau ikut tuan-tuan, kalau siapa yang baca sejuzuk, kalau ikut malam ni dah masuk juzuk yang ke-12. Siapa yang baca setengah juzuk, tuan-tuan kira lah siapa yang baca selai, maksud dia malam ni malam 12 lai lah kalau baca selai. Tapi hakikat dia macam tu. Tapi nak dapat tuan-tuan keajaiban Al-Quran telah menerbangkan tidur kita ni bagai dikata. Dan yang terakhir tuan-tuan, yang disebut oleh Imam Asy-Syatibi, sikit lagi tuan. Imam Asy-Syatibi tuan-tuan dalam muqaddimah dia, dalam matan dia kata apa? Oh, hebat tuan-tuan. Ya Allah, kita boleh dengar lah. Wa khairu jalisin la yumallu hadithu. Sebaik-baik sahabat, teman yang kita nak hajak bercakap ialah Al-Quran. Sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat yang kita nak hajak bercakap, berbual ialah Al-Quran. Tuan-tuan tengok tuan-tuan, dalam hadis berkaitan dengan surah Fatihah, kita baca Alhamdulillah, apa jawapan Allah?
Bismillahirrahmanirrahim. Apa jawapan Allah? Tuan-tuan balik tengok balik, tak mau hurai tu lagi jadi panjang. No, Alhamdulillahirabbil alamin. Tengok tuan-tuan apa jawapan Allah. Allah jawab balik setiap, maksud dia bacaan kita. No, setiap apa yang kita sebut berkaitan dengan Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala jawab balik. Sebab tu kata Imam Asy-Syatibi, sebaik-baik sahabat, teman yang kita nak ajak berbual ialah Al-Quran. Kita nak ajak orang, kita kata kita nak bersembang pergi cari kawan. No, kadang-kadang sejam habis macam tu je, 2 jam habis macam tu je, 3 jam habis macam tu je Allah. Sedangkan Imam Asy-Syatibi dia sebut macam tu. Bahkan dia yang dikatakan Al-Quran ni la yumallu hadithu. Al-Quran itu tuan tak jemu kita dengar. Maksud dia tak jemu kita baca, bukan dengar, baca. Habis baca. No, tak jemu tuan-tuan. Sedangkan kita kata Ramadan tahun lepas pun imam duk ulang ayat tu juga, mai Ramadan tahun ni pun imam baca ayat tu juga. Bahkan kita sendiri pun kadang duk baca surah Ikhlas tu lah. Tak jemu kan? Memang tak jemu. Tak jemu baca. Kalau siapa tuan-tuan jemu baca Al-Quran, maksud dia ada something wrong lah dalam diri dia. No, tambah duk ambil Al-Quran jejak lagi lah masalah. No, Allahu Akbar tuan-tuan. Bahkan tuan-tuan kata Imam Syatibi yang dikatakan Al-Quran ni watazdadu. Maksud dia Al-Quran ni, maksud dia kita kena ulang. Kita kata imam malam ni baca sedap contoh. Macam mana imam kita boleh baca sedap? Tuan, macam mana boleh baca? Dia kena ulang. Yang dikatakan Al-Quran ni dia kena ulang. Nak dapat bacaan macam ni tuan-tuan bukan senang. No, bukan senang. Ya Allah. Kita duk kata dia tu baca sedap, qori ni baca sedap. Kita tak tahu tuan-tuan. Sehari tuan-tuan dia ambil masa berapa jam untuk dia nak menghadap Al-Quran dan nak membaca Al-Quran. Dan lebih tuan-tuan saya nak sebut, lidah orang Melayu dengan Al-Quran ni bagai dia kata. Lidah orang Melayu ni, lidah kita dengan Al-Quran tuan-tuan, ya Allah. Kalau lidah masyarakat lain, contoh India, dia tak apa nak ni juga. Bukan tak boleh bacakan, boleh, tapi dia tak apa nak matching elok. Tambah Cina kan, negara Cina tu, tapi negara Cina tengok imam dia baca macam tu. Bukan kita nak hina, tapi nak habaq lidah depa dengan Al-Quran macam jauh sikit, tapi lidah kita dengan Al-Quran tuan-tuan bagai dikata tu. Setiap tahun tuan-tuan kita sapu habis Johan kan, tahun lepas pun Johan nak lelaki, perempuan Johan ke tak, kita pun tak pasti no. Tengok tuan-tuan, muda lagi tuan-tuan, tengok cara taranum dia tuan-tuan, ya Allah. Sebab apa? Dia ulang. Dan kata Imam Syatibi lagi, bila mana kita ulang tuan-tuan, yang dikatakan Al-Quran ni yazdaduhu minhu tajammul. Bila mana kita ulang tuan-tuan, ia akan mendatangkan, memberi kecantikan dan keelokan dalam bacaan Al-Quran kita. Tu dia kena ulang. Bila kita duk ulang, salah ulang, lama-lama tuan-tuan, dia akan bagi kecantikan dan keelokan dalam bacaan kita. Kalau kita tak ulang, bagai dia kata, maksudnya kita kekal lah bacaan kita daripada dulu, kini dan selamanya. Ini berkaitan dengan Al-Quran. No, muslimin sedang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya seru tuan-tuan diri saya yang lemah, dhaif lagi hina, dan muslimat tetamu Allah yang ada dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, jom tuan-tuan bersempena dengan Ramadan yang masih berbaki lebih kurang kita kata 18 hari lagi, no, insya-Allah tuan-tuan kita kena azam, kita kena laksanakan benda ni tuan-tuan. Benda kebaikan kalau tak paksa dia takkan jadi. Tak sorok sembang. Kalau tak paksa tuan-tuan takkan jadi. Nak mai tarawih malam ni kalau tak paksa tuan-tuan tak jadi. Tuan-tuan, tambah nak sembahyang Isya 4 rakaat, tarawih 8 rakaat satgi dengan witir 3 rakaat. Tak tahu duk fikir nak balik pukul apa. Tazkirah pun tak tahu nak habis pukul apa. Allahu Akbar, ringkas cukup. No, muslimin sedang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga tuan-tuan ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apa yang saya sampaikan, terutama sekali untuk diri saya yang cakap, dan muslimin tetamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wallahu a'lam bis shawab.